Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Selangor Lau Weng San dikesa meletakkan jawatan susulan didakwa gagal mengambil tindakan tegas berhubung kontroversi ketika sidang Dun baru-baru ini. Kontroversi itu membabitkan Ahli Dewan Negeri Adun Seri Kembangan Wong Siew Kee yang namanya turut disebut Sultan Selangor dalam kenyataan hari ini. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Umar berkata kegagalan mengawal perjalanan sidang dengan baik menunjukkan kelemahan dalam mempertahankan kehormatan Dewan serta menghormati titah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurutnya, Weng San tidak boleh lari daripada tanggungjawab terhadap isu yang mencetuskan kontroversi dan keresahan dalam kalangan rakyat. Jelasnya, peletakan jawatan itu perlu dibuat sebagai tanda bertanggungjawab atas kegagalan beliau mengawal perjalanan sidang dengan penuh wibawa dan mempertahankan kehormatan institusi negeri. Dalam pada itu, Muhammad Sukri berkata pihaknya menjunjung kasih atas titah Sultan Selangor yang mengingatkan semua pihak supaya memahami dan menghayati prinsip rukun negara, khususnya berkaitan kesopanan, kesusilaan serta penghormatan terhadap institusi raja berperlembagaan. Katanya, teguran terbuka baginda terhadap Wong Siew Kee dan Ronnie Liu Tian Kiu menunjukkan budaya politik biadab semakin membimbangkan. Terdahulu, Sultan Selangor menyarankan Wong Siew Kee dan Ronnie Liu hadir seminggu sekali ke dataran Selangor bagi menghayati prinsip rukun negara serta memahami kepentingan menghormati institusi raja dan menjaga adab kesopanan.